Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan kupas satu kemahiran yang boleh dikatakan jadi asas kepada semua kemahiran lain. Ia bukan sekadar tentang boleh membaca dan menulis tau, tapi tentang macam mana kita membina seluruh dunia pemahaman kita. Jom kita mulakan. Cuba fikir sekejap, daripada semua kemahiran yang ada, yang mana satu yang betul-betul jadi kunci kepada yang lain? Dalam perkongsian kali ini, kita akan teroka hujah kenapa jawapannya mungkin sekali adalah literasi. Okey, jom kita mula. Sebelum kita tengok macam mana nak bina kemahiran ni, kita kena faham dulu kenapa ia sangat-sangat penting. Sebabnya, literasi ni bukan sekadar satu kemahiran biasa. Ia adalah batu asas untuk semua pembelajaran dan pembangunan diri yang lain. Petikan ni memang kena kan? Cuba bayangkan, setiap buku yang kita baca, setiap artikel berita, sampailah ke manual arahan, semuanya perlukan literasi. Ia bukan je buka pintu kepada ilmu, tapi juga kepada imajinasi dan keupayaan kita untuk berkembang sebagai seorang individu. Tanpanya, banyak pintu tu akan terus terkunci rapat. Saya suka sangat analogi ni. Sebelum kita letak walau satu bata pun, kita mesti ada tujuan dan visi yang jelas. Sama juga dengan literasi. Bila kita faham kepentingannya, itulah yang jadi motivasi yang mendorong kita untuk mula membina pengetahuan. Inilah sebab di sebalik setiap buku yang kita baca dan setiap ayat yang kita tulis. Okey, kita dah faham kenapa. Sekarang jom kita beralih pula kepada apa. Apa sebenarnya yang membentuk literasi ni? Anggap je ini macam set alatan utama untuk projek pembinaan kita. Ada dua komponen teras yang kita kena faham. Pertama, literasi membaca. Ini adalah kemahiran untuk menerima maklumat. Ia bukan setakat boleh sebut perkataan tu, tapi tentang betul-betul faham mesejnya, tangkap maksud tersirat dan kaitkan maklumat tu dengan apa yang kita dah tahu. Inilah proses kita kumpul bahan-bahan binaan untuk pengetahuan kita. Seterusnya, literasi menulis. Yang ni pula kemahiran untuk menghasilkan sesuatu. Bila dah ada bahan binaan, iaitu idea, macam mana kita nak susun semua tu untuk bina sesuatu yang baru? Di sinilah penulisan main peranan, untuk kita susun dan sampaikan fikiran kita kepada orang lain dengan cara yang paling berkesan. Dan dekat sinilah semuanya bersambung. Macam yang kita nampak ni, membaca dengan menulis ni macam satu kitaran yang tak boleh putus. Membaca tu input, kita serap idea, menulis pula output. Kita cipta sesuatu daripadanya. Sebab itulah penulis-penulis terhebat selalunya pembaca yang paling tekun. Ia satu hubungan yang saling melengkapi. Jadi, kita dah ada kenapa, iaitu tujuan kita, dan apa, iaitu alatan kita. Sekarang, kita perlukan macam mana pula kan? Maksudnya, kita perlukan pelan tindakan atau blueprint untuk pastikan kita guna alatan ini dengan betul. Inilah gunanya prinsip-prinsip panduan literasi. Jom kita bedah sikit pelan tindakan ni. Pertama, literasi ni satu perjalanan, bukan destinasi. Ia akan terus berkembang sepanjang hidup kita. Kedua, untuk mengajarnya, kita perlukan pendekatan yang jelas dan tersusun. Bahagian paling menarik, kemahiran membaca dan menulis ni saling menguatkan antara satu sama lain, jadi ia mesti dipelajari seiringan. Dan yang paling penting, semua ni tak akan bermakna tanpa enjin penggeraknya, motivasi untuk terus belajar. Dan ini membawa kita balik kepada analogi rumah tadi. Pelan tindakan ni, prinsip-prinsip ni, ibarat jaminan kualiti lah. Ia pastikan setiap batu bata diletakkan dengan betul, asasnya kukuh dan struktur pengetahuan yang kita bina tu akan kekal teguh sepanjang hayat. Jadi, mesej utamanya macam ni. Literasi bukan sekadar subjek dekat sekolah, ia lebih macam sistem operasi untuk pembelajaran seumur hidup. Bila kita faham kenapa ia penting, apa komponennya dan macam mana nak bangunkan kemahiran ni, kita bukan saja sedang lahirkan pelajar yang lebih baik, tapi juga pemikir yang lebih kritis. Dengan itu, saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita fikir-fikirkan bersama. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.